Bila sebenarnya masa yang paling bagus untuk mula guna produk anti penuaan? Kalau sebut anti-aging produk, ramai orang fikir hanya perlu mula guna bila kedutan tu dah nampak. Tapi sebenarnya proses penuaan kulit bermula seawal usia 20-an walaupun belum nampak di permukaan kulit. Kalau anda tunggu sampai garis-garis halus mula muncul, anda sebenarnya sudah terlewat. Sesiapa yang guna produk anti-aging awal sebenarnya sangat beruntung. Penuaan mereka jadi lambat, garis halus kurang, lapisan kulit kuat dan paling best, seri kulit kekal lama. Nampak muda tu lebih lama. Jadi dalam video kali ini saya akan kongsikan sebab perlu mula pakai produk anti-aging awal, caranya dan cadangan serum yang sesuai. Kalau anda nak kulit kekal anjal, licin, berseri, bertahun-tahun lamanya, tonton sampai habis. Let's glow together. Hai glowers, kalau anda laburkan sedikit masa untuk setiap hari buat satu langkah kecil dengan tujuan dapatkan hasil jangka masa panjang di mana kulit anda kekal berseri, sihat dan tak banyak masalah di kemudian hari, mestilah anda nakkan. Langkah kecil ni tak mengganggu rutin harian anda, malah anda boleh gabungkan dengan apa sahaja yang anda sedang pakai. Langkah yang saya maksudkan ialah memakai serum yang ada fungsi anti penuaan, anti-aging. Kenapa perlu mula pakai produk anti penuaan awal? Ramai yang terkejut bila tahu proses penuaan kulit bermula sebenarnya seawal pertengahan usia 20-an. Selepas umur 25 tahun, penghasilan kolagen dalam kulit mula menurun sebanyak 1% setiap tahun. Serat elastin dalam kulit mula lemah, kitaran sel kulit menjadi perlahan dan keupayaan kulit mengekalkan kelembapan juga semakin berkurang. Anda perlu tukar sikit mindset anda tentang penggunaan serum anti penuaan. Contoh yang paling dekat ialah seperti anda guna sunscreen. Anda tak perlu tunggu sampai kulit terbakar akibat selaran sinar matahari baru nak sapu sunscreen, bukan? Anda faham yang anda perlu gunakannya setiap hari di siang hari untuk elak kulit rosak. Sama juga dengan serum anti penuaan, ia tentang pencegahan bukan rawatan. Tapi sayangnya, kesilapan biasa yang berlaku ialah ramai orang tunggu sampai nampak kedutan pada permukaan kulit tu barulah dia nak mula. Pada masa itu struktur kulit sudah mula rosak, terutama pada bahagian dalam, dan pada peringkat itu juga sukar sebenarnya lebih susah, malah lebih mahal untuk pulihkan kerosakan dalaman dan luaran itu. Apabila sebut anti penuaan, ramai juga orang hanya fikir tentang garis halus, tentang kedutan. Ada juga yang fikir anti-aging bermakna nak mengekalkan kulit yang tegang, cerah, licin dan sekata tonalnya. Ini tak salah, tapi kurang tepat. Sebenarnya maksud anti penuaan yang lebih baik ialah membantu kulit terus berfungsi dengan sihat walaupun usia bertambah. Penjagaan kulit dengan tujuan anti penuaan perlu fokus kepada hidrasi atau kelembapan kulit, pelindungan dengan sokongan bahan bersifat antioksidan dan memberi rangsangan pada kulit supaya dapat hasilkan kolagen. Ada juga yang fikir anti-aging skincare ni hanya untuk mereka yang berusia 40 tahun ke atas. Ini tidak benar sama sekali. Hari ini banyak produk anti penuaan direka khas untuk pencegahan masalah kulit dengan selamat dan berkesan sejak usia muda. Untuk anda yang baru ingin bermula menjaga kulit seiring dengan matlamat anti penuaan, berikut beberapa cadangan bahan aktif yang berkesan dan lembut. Pertama, peptide. Contohnya algaroline atau acetyl hexapeptide 8. Bahan ini membantu merehatkan otot muka dan mengurangkan expression lines, garis-garis halus yang sering kelihatan di kawasan seperti dahi, sekitar mata, bawah pipi, atas bibir. Itu penting. Kedua, antioksidan seperti vitamin C dan pelbagai antioksidan yang lain ada banyak di pasaran. Antioksidan melindungi kulit daripada serangan radikal bebas yang boleh merosakkan sel dan mempercepatkan proses penuaan. Ketiga, hyaluronic acid dan glycerin. Bahan ini mungkin sudah biasa anda dengar, kan? Tapi mungkin ramai tak sedar bahawa bahan yang kelihatan biasa ini sebenarnya memainkan peranan penting dalam penjagaan anti penuaan. Hyaluronic acid dan glycerin memberikan hidrasi yang mendalam dan membantu mengekalkan kelembapan kulit. Kulit yang cukup terhidrat dan tidak kering akan kelihatan lebih muda dan kekal anjal lebih lama. Keempat, Net Plus, nicotinamide, adenine,
dinucleotide. NAT+ ialah molekul penting secara semula jadi, memang dah ada dalam kulit. Ia berfungsi membekalkan tenaga kepada sel, bantu proses pembaikan dan kekalkan fungsi kulit yang sihat. Namun apabila usia kita meningkat, tahap NAT+ dalam kulit ini semakin berkurang. Akibatnya, keupayaan sel untuk menghasilkan kolagen, membaiki kerosakan dan mengekalkan keanjalan kulit mula menurun. Dengan menambah semula NAT+ ke dalam rutin penjagaan kulit, sel dapat berfungsi seperti ketika usia muda. Hasilkan lebih banyak kolagen, baiki sel rosak pun lancar, kekalkan struktur serta kekuatan kulit dengan lebih berkesan. Kalau anda serius nak mula langkah anti penuaan, tak kira lah berapa pun usia anda, saya syorkan Dr. N Skincare 10% Algaroline Serum dengan NAT+. Serum ini sangat sesuai untuk skincare beginner, mesra pada kulit muda atau matang, boleh dipakai bersama produk penjagaan kulit anda yang sedia ada sekarang, yang anda sedang pakai sekarang tu. Bagi saya, paling menarik ialah bahan di dalam serum ini. Ada 10% Algaroline, dikenali sebagai botox dalam botol. Ia membantu merehatkan otot muka, mengurangkan garis ekspresi seperti kedutan di dahi dan di sekitar mulut. Ini adalah satu peptide anti penuaan yang paling berkesan dan juga jarang dijumpai dalam serum lain di pasaran. Juga ada NAT+ yang membekalkan tenaga kepada sel kulit, meningkatkan proses pemulihan semula jadi kulit dan membantu kekalkan keanjalan kulit. Satu lagi bahan menarik dalam serum ini ialah Adansonia digitata Pulp Extract ataupun Baobab Fruit Extract. Bahan ini kaya dengan antioksidan dan vitamin A, C, D dan E semula jadi. Ekstrak ini membantu melindungi kulit daripada radikal bebas dan juga oxidative stress, sekaligus meningkatkan daya tahan kulit anda. Adansonia digitata Pulp Extract juga membantu beri kesan kelegaan pada kulit dan melindungi kulit daripada tanda-tanda awal penuaan. Saya memerhatikan senarai bahan dalam serum ini. Saya dapati ia bebas alkohol, bebas pewangi dan juga essential oil free. Maknanya serum ini sesuai untuk kulit yang mudah sensitif, tak mahu pakai bahan yang agresif dan cenderung merengsakan kulit, serta boleh juga dipakai oleh anda yang baru nak mula dalam rutin anti penuaan. Bagaimana cara terbaik untuk guna 10% Algaroline Serum dengan NAT+ daripada Dr. N Skincare? Untuk hasil yang optimum, sapukan serum ini 2 kali sehari dalam rutin waktu pagi dan juga waktu malam. Selepas cuci muka, titiskan beberapa titik serum sebelum anda pakai pelembap. Fokuskan produk ini pada kawasan yang mudah menunjukkan garis-garis halus. Contohnya di dahi, antara kening tu, hujung mata kita panggil crow's feet dan sekitar mulut atau kita panggil smile lines. Gunakan hujung jari untuk mengurut perlahan-lahan sehingga serum menyerap sepenuhnya ke dalam kulit. Kalau nak, boleh juga sapukan serum ini ke seluruh wajah. Ini cara saya lah. Rutin saya memang saya pakai seluruh wajah. Mari simpulkan apa yang telah anda pelajari daripada video ini. Proses penuaan kulit bermula lebih awal daripada yang anda sangka, seawal usia pertengahan 20-an. Penjagaan awal membantu kulit kekal kuat, anjal dan berseri lebih lama. Pilih bahan aktif yang terbukti berkesan seperti peptide, antioksidan dan NAT+ untuk menyokong kesihatan kulit dari dalam, dan mulakan perjalanan anti penuaan anda dengan pilihan bijak seperti Dr. N Skincare 10% Algaroline Serum dengan NAT+. Anda nak kulit lebih muda, anjal, licin, berseri secara semula jadi, anda perlu dapatkan 10% Algaroline Serum dengan NAT+ daripada Dr. N Skincare. Jumpa lagi dalam video glowy yang seterusnya. Bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.